Esok dah sah. Nampak serebes kat hari ni je lah kita dah. Yo. So duduk dalam hotel dah kawin berasa ni. Tua kita gerbek pukul berapa esok yo? Rasanya lepas maya raya tu pakai jolos selalu. Kemah. Tak tahan dah kawin yo. Tua kitanya berahi makan budu poyok. Oh, kalau tanya dia makan gak. Habis porah kepala kawin. Kawin pun sepatutnya ya jugalah. Time tu kita gonyo hobat tiok tu gak. Pasal jeruk kepala kawin. Kulit tak kena sikit rabuk. Oh, pas kalau tanya mari gapa gak. Kruk krak nyo garu. Habis cabut penghabis adik-beradik kawin. Tak apalah yok. Di akhirat esok, kita tolong jadi saksi kau tua kita. Nak tahu dia gerbang ni. Jolos sungguh. Sah. Tu bulu alik mana tu? Kalau pula bergulung gitu yok. Tak ada tempat lain dah tu. Tapi kawin nampak supo terlebih panjang je. Ya. Setara tu umur tu. Bukan sebab gerbang dah tu. Pesen tuai kita jenis sipe tu dah. Sah. Yo. Bukan sipe. Tapi tuai kita jenis lorak. Jadi tinggal seumur lah kawin. Mereka duduk bawah sekali. Tu. Berasa gatal juga dah kawin ni.